Salam sejahtera. Dalam video kali ini saya nak share dengan tuan-puan cara untuk generate video dengan Rekalab. Yang pertama, tuan-puan boleh pergi kepada Google dan type rekalab.com. Kemudian tuan-puan boleh pergi ke bahagian kanan atas dan klik butang sign in. Kemudian tuan-puan boleh teruskan dengan akaun Google yang tuan-puan telah gunakan ketika langganan Rekalab. Klik saja akaun tersebut dan tuan-puan akan redirect dan juga masuk ke dalam dashboard Rekalab Studio seperti ini. Kemudian tuan-puan boleh klik pilihan video dan di bahagian sini ada dua pilihan iaitu AI Mode dan juga kreatif. Jadi untuk tuan-puan yang nak AI generatekan A to Z content, script dan sebagainya, tuan-puan pilih AI Mode. Manakala kalau tuan-puan nak custom menggunakan skrip, gambar ataupun video sendiri, tuan-puan boleh klik kreatif. Okey, klik AI Mode. Kemudian masukkan prompt di bahagian sini dan untuk prompt ni sebenarnya tak perlu pun panjang-panjang, cukup tuan-puan masukkan tajuk ataupun mungkin tuan-puan nak masukkan topik pun tak ada masalah. Kemudian tuan-puan boleh pilih style juga, sama ada video tersebut nak buat style storytelling ke sharing ataupun selling. So katakan saya nak buat dalam bentuk storytelling dan juga saya pilih tone formal iaitu tone yang biasalah. Kemudian di bahagian sini tuan-puan boleh pilih lah sama ada nak teruskan dalam bahasa Melayu ataupun English. Katakan saya nak dalam bahasa Melayu, video tersebut dalam bahasa Melayu. Kemudian tuan-puan boleh pilih video ratio sama ada nak video menegak, peta ataupun melintang. So katakan saya nak buat untuk TikTok dan saya akan pilih 9:16 seperti ini. Kemudian saya klik next sahaja. Kemudian tuan-puan boleh pilih visual style sama ada nak realistik, 3D, fantasi, anime dan sebagainya. So katakan saya nak buat realistik dan kemudian saya klik sahaja butang next. Dan AI Rekalab akan mula proses untuk generate. Kemudian di bahagian sini tuan-puan boleh lihat AI Rekalab sedang generatekan scene by scene untuk tuan-puan. So tuan-puan boleh tunggu sahaja sehingga semua scene berjaya dijana. Di setiap scene ni juga tuan-puan boleh edit caption, nak pendekkan ataupun nak panjangkan. Katakan saya edit di scene pertama seperti ini dan kemudian tuan-puan boleh gerakkan juga scene. Katakan saya nak scene ni ke bawah ataupun mungkin saya nak scene ni ke atas. So ada butang 3 dot di bahagian sini. So katakan tuan-puan nak tukar gambar scene pertama ni, tuan-puan boleh klik saja butang upload. Kemudian di bahagian sini tuan-puan boleh pilih lah sama ada nak upload image ataupun video. So katakan saya nak upload image untuk bagi scene pertama. Kemudian di bahagian sini tuan-puan boleh pilih sama ada nak upload daripada komputer ataupun telefon. Ataupun tuan-puan boleh juga pilih select from Rekalab Gallery. Tekan saya nak upload daripada komputer, saya klik saja upload media. Kemudian saya boleh crop dan juga betulkan posisi gambar. Kemudian saya klik apply. Dan secara automatik scene pertama telah pun update seperti ini. Kalau nak upload video pun boleh juga, saya klik upload. Saya klik video dan katakan kali ini saya nak pilih daripada Rekalab Gallery. So Rekalab Gallery ni adalah video-video ataupun gambar yang tuan-puan pernah generate sebelum ini. Dan juga saya klik apply. Dan automatik scene pertama telah pun berubah menjadi video yang telah saya masukkan. Kemudian kalau nak AI generatekan gambar lain, tuan-puan boleh saja klik butang regenerate. Dan AI akan generatekan gambar yang baru untuk scene tersebut. Gambar yang baru telah pun dijana bagi scene yang pertama. Tuan-puan boleh tengok di bahagian sini. So katakan untuk scene pertama ni saya nak jadikan dia video. So sekarang ni dia adalah static image. So tuan-puan klik saja butang motion. Pertama ni kita akan ubah menjadi video yang bergerak. Dan tuan-puan boleh tengok dekat sini. Scene pertama telah pun bertukar menjadi motion ataupun video yang bergerak. Kemudian tuan-puan boleh scroll kat bahagian atas. So dekat bahagian atas ni tuan-puan boleh pilih pilihan voice AI yang tersedia. Katakan saya pilih Afifah. Dan tuan-puan boleh preview juga di bahagian sini. Ataupun tuan-puan boleh pilih katakan saya nak Ashraf. So boleh klik preview. Nama saya Ashraf. Kemudian di bahagian animation pun tuan-puan boleh tukar. Katakan saya nak pilih animation slide left seperti ini. Ataupun saya nak pilih pen right untuk scene animation. Tuan-puan boleh tengok dia berubah-ubah lah di bahagian preview di bahagian kanan.
So katakan saya nak pilih fade dan juga zoom pen by default seperti ini. Kemudian di bahagian font juga tuan-puan boleh pilih. Katakan saya nak offkan teks, tuan-puan boleh offkan seperti ini. Tapi voice masih ada. Kemudian katakan saya nak tukar text animation lain, saya boleh tukar di bahagian mungkin nak buat word by word seperti ini. Tuan-puan boleh tengok di bahagian sini. Kemudian katakan saya nak buat highlight text, dia akan jadi seperti ini. Ataupun saya nak masukkan none, dia akan jadi static seperti itu. So saya maintain pada karaoke. Kemudian saya boleh pilih sama ada nak caption tersebut di bahagian atas, tengah ataupun tuan-puan boleh pilih di bahagian bawah seperti ini. So katakan saya maintain di bahagian middle. Kemudian saya boleh pilih pilihan font animation, font type seperti ini, ataupun saya nak pilih seperti ini. So katakan saya ambil untuk font ini. Kemudian saya boleh pilih size, besar, kecil dan sebagainya. Kemudian boleh juga pilih color yang tuan-puan minat. Dan tuan-puan boleh juga untuk besarkan ataupun kecilkan font seperti ini. Kemudian selepas tuan-puan dah go through semua, scene ok, script ataupun caption ok, semua dah ok, tuan-puan boleh saja klik butang generate video dan tuan-puan boleh klik butang generate now. Dan video akan di-email kepada tuan-puan dalam masa 5 minit. Dan tuan-puan boleh klik back to edit. Kemudian video yang siap akan di-email dan tuan-puan boleh klik saja butang download now. Ataupun tuan-puan boleh semak juga di bahagian galeri. Tuan-puan klik galeri. Kemudian tuan-puan boleh pilih bahagian video. Dan tuan-puan boleh preview juga di bahagian sini. Ada satu gunung di Amerika Selatan yang nampak macam dari dunia lain. Dan tuan-puan Gunung juga boleh Roraima ni download umurnya seperti dah ini. 2 bilion tahun. Itu saja lebih untuk tua video dari kali ini. dinosaur.